Siapa rasa sekarang ni sana kita duduk dalam dengan Faris Halal Makan Food Fair sana. Kali ni dia buat di apa ni tu sebanyak sao. Sejak daripada tanggal 13 sampai tanggal 18 sana. Kumpapan 2500 ni 9 sana. Dalam dengan dia sana. Hak soho kali iaitu volume sao. Tengok tu. Depan ni kata ada stay, lepas tu pergi belakang pula sana, belakang suku. Dia tak ada dua teh pula sana. Jadi kita masuk kita tengoklah dalam dengan dia ada nama teh. Kita tengok bersama, kita menyaksikan bersama saya. Masuk. Sekarang ni sana kita sapa dah dalam dengan dia nak ayat atau orang ramai semua masuk. Dalam dengan dia tu kita nak biasa tengok dah. Orang ramai tak ramai tengok tu. Tu ramai semua sana. Kita jalan pertama, patut ni pula lok jalan yang atas tu sana. Saya tengok dah. Nak Abang Charlie. Abang tiup saya mana nak tengok Abang Charlie boleh juga. Abang Charlie tu ada juga dengan ni. Alik nak pergi beli mana ni? Kita pergi masuk di sah ni sana. Lagi terletak. Nak buat saya tengok dalam sah. Sah ada nama tu. Tengok Abang Charlie buat konten je saya. Timnya kok yo sana. Masuk dalam dengan yo sana tak tahu kata nak pilih bagi makan hok mana dulu sebab kata bagi makan banyak sungguh saja pula tu. Kedai ni kiu kai dek kok halal saya. Kedai lucing hok bila kita pergi sapa kita kena beli juga sana. Saya memang tak ada terang lagi cuba kita terang. Kena picture seperti yang kita. Beli lucing sana kita beli lucing so lepas tu apa ni nak pergi jalan kok lagi sana hok ni. Kita mau tengok apa ni kedai jam set sana hok ni kedai jam. Ni atau bagi makan so tak ada sana. Tu ni kedai tua kuning sana. Atau pergi lagi kata orang ni gelawak semua sana, gelawak penuh mana. Kok ni mokeng sana. Mokeng dogok macam-macam sana. Pergilah dari sana. Satu ni kedai anyo hot soho dah sana. Berry kedai anyo saja yo. Sampai di Cayoda tapi tu tak ada sana nak belilah. Lepas tu tepi Cayoda ni Kak Ya Jajo sana. Kak Ya Jajo kemari dengan Faris Halal Makan Food Fair sana. Lepas tu ada lagi tu so bagi makan sana. Lepas tu gin dia lah buku sunu ada bolong kat sana. Tengok pergi. Menu baru isteri kita kata sana menu baru. Apa ni menu gopo ni? Menu gopo. Mi kak lagi duk buat tu kai cik. Menu baru. Menu nama ni dek, menu nama. Mi klub kai cik. Tengoklah saya mi klub kai cik. Menu baru saya tak jumpa lagi ni. Tengok saya rupa macam tu hari nak beli ni. Isteri kita nak akhirat ni. Cara dia buat dia behung ke sana behung. Behung boleh. Sudah dah dek. Sudah dah. Saya tengok sini sudah dah. Mi klub kai cik. Mi belah harga sana. Harganya 45 kok boleh. 45 kok. Mi klub kai cik. Orang mana? Sudah saya beli mana tengok beg tu. Ni saya beli baru beli dua orang saya. Jalan jok dek ni. Beli dua orang. Tu tengoklah. Kalau macam ni kain baju sana ni so kain baju budak saya kat ni dah. Kain baju budak ni. Ada belakang lah kimola. Mana kali? Hak ni montong dia. Aduh. Tepuh ngak gedang habis tali. Pasal kakak mah pada saya pakai hak ni adik dah. Kalau ni mah mahal dak. Kak ni Jesta. Aduh nak terang dah. Tak ada apa saya. Molek saya tengok tu. Orang panggil nama mek dekat ni. Tu pada fashion. Kokak ni. Ni kokak. Kokak ni macam kokak tu tu. Wasabah pada masuk dalam bahasa dah. Molek ni cicing molek ni. Cicing kokak saya. Macam dalam dengan Faris Halal Makan Food Fair sana kokak aja ni. Ni wasabah saya. Wasabah kokak. Banyak kokak aja wasabah. Kita nak beli wasabah saya untuk nak ngatik le bosok lah isteri kata kalau ya tu beli mula-mula. Biasa waktu ni ada lagi kan jangan etino sana kedai ni pula. Tak ada kedai situ lah. Waktu ni kedai ni pula sana. Ni panggil nama macam ni sana. Comel-comel juga lah sana. Bagaimana budak. Comel orang Pino ni minat suka mana lah. Nak dekat sana. Comel dengan cicing apa Kak saya apa ni? Ada belakang. Saya nak lagi tengok bagai kakak jangok pasal-pasal ni sana. Boleh lah ni. Tengok kacang-kacang ni sana. Ada. Isteri kerja lah baru ni beli dasar nak beli pula ni. Baru ni beli dasar habis tu kak ni dah tengok pula. Ni.
Di dalam dulu. Molek dia dah. Siapa saya di hujung suk dah jual ni kes terosak saya. Kes terosak harga tidak lebih laku saya. Rem tidak lebih laku kes terosak. Tengok. Banyak saya banyak. Nak adik apa tiga atau rem tidak lebih laku. Hanya apa tu? Tahu ni. Apa hanya baju raya saya boleh tengoklah sini ni. Ada juga baju raya tengok. Suka. Macam ni budak ni. Macam-macam saya. Jadi saya mana dia duduk di kawasan ni Jaha sana dalangan Faris Halal Makan Buffet ni. Boleh kita mari tengok dalangan sana. Ada macam-macam benda sana. Mari kita tengok adik ni birthday sama tahu kita nak pergi jalan lagi pula sana. Kita tengok bersama. Mana? Tengok adik ni birthday sana betul tak betul? Tengok adik ni birthday. Betul. Kenal dek? Tengok tengok adik ni birthday kenal tak? Oh, belok dia. Kali lagi dek, kali lagi. Kali lagi dia berdua. Perang dulu. Oh, tak kena ada. Yang mesti kena lah. Oh, ada yang berdua nak kena 2 kali tak kena lagi tak kira lah. Ini sah yang 2 sana. Bila kita siapa sah yang 2 ni kita pergi ni musimnya saya batu je kok ni ada rekod pula ni. Rekod ni apa ni tagi sana. Jadi mari sah yang 2 sana jumpa pula baju sana. Baju budak-budak lah sana macam baju tua pun ada dengan luar. Baju atau baju pun ada lah. Baju 50 kok sana. Murah 50 kok aja ketin lah. Comel 50 kok. Agak dia rasa nak pergi jalan. Kalau pergi jalan musuh dulu. Sebab agak nak pergi lagi. Tak ikut lagi. Tak apa pergi lagi. Ni apa yang panggil dia? Kiau. Tom yam. Apa ni adik wahai kat ni dia. Nak beli kat sini. Beli apa ni? Spaghetti. Ni cing panggil cing ron rodet sana. Cing sana. Kalau dah. Buat Clio bako sana. Clio bako akhirnya sana. Benar sedap kak. Kalau di sini saya kita malah jalan jauh sana. Jadi hot ni Nah, tak ruam bisa. deh. Nuni bisa. Bisa ya sana kin. Hot ni jorong. Thạc 59. Romik so ham cheese so tu. Wak panas-panas kat dia. Wak panas-panas sana. Pok Clio nampak Kau ni apa ni? Ni apa kok ni besar kat ni? Milak milih hak ni 50 milih. 70 milih. 50 milih 20 milih. Salah kira tu sore pun boleh mari makan. 2 orang pun boleh. Hak ni ramai-ramai kat dia. Ramai-ramai. Kita ambil 2 kotak sana. Jadi kat adik kita tu. Kita mari beli ayam lam sekedar ayam lam sok-sok sana. Sedap kalau lam sok-sok sana. Tengok ni lah. Dia buat sok-sok. Alima sok-sok pada ayam sok-sok pada sana. Dan ni nama Berry lam sok. Okey ni. Sana. Kita pergi jalan suk sana tapi kita nak masuk hak jalan kita cabai sat ni sana. Cabai sat ni tu apa ni ada barang main budak, pak main budak dia. Bukan barang main budak, pak main budak ada apa ni kereta musing. Satu lagi ada apa lagi pak main budak bolu apa bambon budak sana. Lepas tu kita tengok tu ada dengan pentah. Pentah ni nak sik adalah adik kakak pun mari sana. Lepas tu berdamai aku, lepas tu ada apa lagi kita tengoklah sana. Tapi yang mari tiap-tiap malam sana bukan. Kalau ni sana ada bahagian pentah ni ada bangku. Sana duk main sedai tahu sana bangku. Apa? Bangku. Malam ni ada bangku apa sana dia main aku pada sehir sana. Jadi tempat main budak ni sana dia tak ada buka lagi malam pertama tak ada sana dia kata buka malam yang kedua sana. Bagi sesama tak ada lagi dengan Faris Halal Makan Food Fair di Tesban Tambun Jaha sejak dari tanggal 13 sampai tanggal 18 Kumpapan 2509 duduk di kawasan itu. Sekedar ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.